Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat, anak-anak Tok Baba. Semoga pagi ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Ya. Pagi ni Tok Abang dengan Tok Mak nak masak apa, Mak? Ikan tenggiri. Ya, ikan tenggiri. Ikan tenggiri nak masak ni apa? Masak halia. Tapi ala-ala Cantonese sikit lah. Kat sini Tok Baba tak letak lah lagi tepung jagung, tepung bistari. Ya. Bahan-bahan untuk nak masak ikan tenggiri, masak halia ni, Tok Mak letak kat sini bahan dia 2 labu bawang Holland dihiring-hiring memanjang macam ni, tebal-tebal macam ni ni. Macam ni. 2 labu bawang Holland, 1 inci halia ni Tok Mak cincang. Tok Mak cincang, Tok Mak tak hiris, tak apa, Tok Mak cincang. Lepas tu 10 biji cili merah. Cili merah ni macam inilah, masukkan aja. Tok Mak tak pecah-pecahkan. 3 biji lada hidup hijau, sebiji lada hidup merah, Tok Mak hiris. 8 biji tu apa? Bawang putih ni Tok Mak cincang-cincangkan. Tok Mak ulanglah lagi sekali. Tok Baba ni kan ni 2 labu bawang Holland, 1 inci halia dicincang, 10 biji cili merah, 3 biji lada besar hijau ni dengan sebiji lada merah hijau Tok Mak hiris, 8 biji bawang putih dicincang, sedikit tepung jagung, sedikit tepung bistari, sedikit ni kicap cair lemak manis masuri, tak kiralah apalah nama pun, janji boleh janji kicap. 3 biji tomato agak yang kecil-kecil sedang macam ini. Tomato ni suka hatilah, nak taruh pun boleh, tak taruh pun boleh, tapi Tok Mak suka makan tomato, Tok Mak taruh lah. Dan ikan tenggiri. Tapi sebelum ni ikan ni bukan digoreng dengan kunyit dengan garam. Sebelumnya nanti ikan ni ditaruhkan tepung jagung dengan apa? Dengan garam, digaul. Dah digaul, kemudian ditaruh sebiji kuning telur dan dicelupkan dengan tepung bistari nanti. Nanti Tok Baba tunjukkan caranya. Inilah bahan-bahan untuk nak buat ikan tenggiri masak halia Cantonese. Sahabat. Jom. Ya ala Tok Mak lah, ya ala Tok Mak. Ala Tok Mak. Okey, kalau silap Tok Mak minta maaf. Jom kita masak. Ni Tok Mak tunjukkan cara nak anukan ikan dia tu, nak perapkan ikan tu sekejap. Garam jangan banyak sebab nanti kita dah pakai tepung bistari tu pun dah rasa garam dia dah cukup semua. Ni kita taburkan di tepung jagung macam ni. Okey, lepas tu kita gaulkan. Kita gaul sampai dia kenalah semua kan. Macam ni. Kalau yang tak kena tu, kita tabur lagi. Masukkan kuning telur. Kita gaul lagi. Sampai dia sebati. Lalu kita golekkan ayam. Tapi kali ni kita golekkan kuning telur ni dengan tepung jagung, garam dengan ikan. Ikan tu pakai lama kan? Ya. Sampai merata lah ya. Ikan macam-macam ikan, bukan kata ikan tenggiri, ikan merah pun boleh. Nak pakai ikan apa tu? Pulang pada kita lah. Ikan siakap pun boleh. Kita nak pakai ikan kembung pun boleh ni. Boleh ikan apa tu? Ikan merah, ikan siakap, ikan bawal, ikan yang boleh dimakan semua boleh buat.
Okay, kita masukkan tadi sedikit tepung bisari. Lepas tu Tok Mak nak tunjukkan nanti bila dah siap semua, dah tergaul macam gini, kita ambilkan ikan ni. Minyak jangan panas sangat lah, agak sedang-sedang aja kan. Macam ni. Kita popokkan dia macam gini. Macam ni. Lepas tu kita masukkan ke dalam kuali. Dan kita goreng. Macam ni je. Macam ni. Kita buat macam ni je. Lepas tu kita goreng. Okey. Okay, kita balikkan dia. Dia salah pakai tepung apa? Tepung jagung ni dia macam rangut-rangut sikit ikan ni. Okey, tangkap. Minyak dah panas. Kemudian masukkan dia. Halia dulu. Kita halia dulu. Halia ni Tok Mak juga kacangkan. Lepas tu masukkan bawang putih. Lepas tu nak kuning-kuningan tu masukkan lada. Masukkan dulu separuh. Ini ikan sendiri masak halia. Agak dia lembut sikit. Sekarang apa dia? Cap kan? Cap manis ke? Cap lemak manis. Air sikit apa? Air ya? Kita masukkan tomato. Kita masukkan bawang tadi, bawang kuning. Kemudian kita boleh masukkan ikan. Masukkan bubuk rasa.
garam sedikit. Kita masukkan air sikit untuk kita rasa nak berkuah kan. Kalau nak kering pun boleh juga. Oh, jalan je Tok Abah. Ada jalan Tok Abah. Ya. Kita masukkan sedikit air tepung jagung untuk memekatkan kuah. Ya. Satu kat sini tadi Tok Mak tak minyak bijan kan, tak bagi tahu ada minyak bijan. Minyak bijan tu dia optional. Kalau anak-anak suka boleh taruh, kalau tak suka pun tak apa. Jadi Tok Mak ada minyak bijan, Tok Mak letak sikit minyak bijan untuk bau hangat-hangat dia tu. Minyak bijan tu tak boleh angin dia. Ya. Gula jangan lupa lah. Tak ada gula, tak ada rasa masakan kita. Ni minyak bijan. Rumah Tok Mak ni memang sentiasa ada letak minyak bijan. Ni yang penuh tadi, yang sikit Tok Mak taruh. Orang kita masak nasi goreng, goreng, ni ayam. ayam. Cuma taruh minyak bijan, jadi sentiasa ada. Lepas tu kita taburkan padam api, kita taburkan daun bawang. Siap. Okey. Okay, sahabat, nanti kita hidangkan. Sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan untuk pagi ni dari Tok Abang dan Tok Mak. Ikan tenggiri masak halia. Sahabat-sahabat, jemput makan semua. Jangan lupa bantu Tok Abang dan Tok Mak subscribe, like and share. Assalamualaikum.